Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kami akan membuat persembahan bagi tugasan 3, subjek GPPP 1092. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 3 orang iaitu saya, Adrana Batrisha binti Muhammad Saufi, seterusnya Fatin Ardidi binti Jasmine dan Aliah binti Jaiz dari kelas Bahasa Melayu PPISMP 2024-2029. Baiklah, soalan bagi persembahan kami adalah bagaimanakah kualiti guru dapat mempengaruhi proses pengajaran dan pembelajaran dalam mencapai aspirasi pendidikan. Baiklah, dalam persembahan ini kami menekankan 6 kualiti guru iaitu berketerampilan, berakhlak mulia, bersikap terbuka, penyayang, dedikasi serta bertanggungjawab dan amanah. Baiklah, saya akan menerangkan mengenai kualiti guru yang pertama iaitu guru yang berketerampilan. Apakah yang dimaksudkan dengan berketerampilan ini? Baiklah, menurut Kamus Dewan Asia yang keempat, keterampilan bermaksud kecekapan atau kemampuan yang tinggi. Maknanya di sini, keterampilan diri ini merujuk kepada kecekapan dan kemampuan seseorang dalam melaksanakan sesuatu tugasan atau menyelesaikan sesuatu masalah. Maknanya, guru yang berketerampilan ini adalah guru yang dapat menguasai pengetahuan dan kemahiran yang tinggi dalam bidang pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya, kita akan beralih kepada ciri kualiti guru berketerampilan semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Yang pertama, guru yang berketerampilan ini mempunyai pendedahan, pemahaman dan pengetahuan tentang kerjaya, tugas dan beban tugas yang bakal diharungi sebagai seorang guru. Yang kedua pula, guru yang berketerampilan menguasai pengetahuan dan kemahiran yang tinggi dalam bidang pengajaran dan pembelajaran. Dan yang terakhir, guru yang berketerampilan ini dapat menyesuaikan pengajaran untuk memenuhi keperluan setiap murid. Maknanya guru yang berketerampilan ini telah menyiapkan fizikal dan mental untuk mengharungi pelbagai cabaran untuk menjadi seorang guru dengan menyiapkan diri dengan ilmu, pengetahuan dan kemahiran yang tinggi untuk mengajarkannya kepada anak-anak murid di sekolah. Seterusnya, kita akan beralih kepada pengaruh kualiti guru yang berketerampilan terhadap proses pengajaran dan pembelajaran. Yang pertamanya adalah dapat meningkatkan keberkesanan pengajaran, iaitu guru yang berketerampilan mampu menyampaikan ilmu dengan lebih jelas, tersusun dan menarik. Mereka menggunakan pelbagai kaedah dan strategi pengajaran yang sesuai dengan tahap kebolehan pelajar, sekaligus dapat meningkatkan pemahaman pelajar terhadap sesuatu subjek. Pelbagai kaedah yang dimaksudkan di sini adalah dengan penggunaan IT seperti penggunaan Kahoot ataupun Quizizz untuk membuatkan pembelajaran dan pengajaran di dalam kelas menjadi lebih menarik. Yang kedua pula, dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif, iaitu guru yang mahir merancang dan melaksanakan PDP yang berkesan dapat memastikan suasana pembelajaran yang kondusif, teratur dan bebas daripada sebarang gangguan. Hal ini membolehkan pelajar lebih fokus dan selesa dalam menimba ilmu. Yang ketiga pula adalah dapat meningkatkan motivasi dan minat pelajar. Seorang guru yang berketerampilan dapat memberikan inspirasi kepada pelajar untuk belajar dengan lebih bersungguh-sungguh kerana mempunyai kepakaran yang tinggi dalam semua bidang yang dapat menjadikan suri teladan kepada para pelajar. Hal ini kerana para pelajar memandang tinggi kepada seorang cikgu yang berkebolehan dalam semua bidang. Seterusnya, kita akan beralih kepada aspirasi murid yang tercapai melalui kualiti guru yang berketerampilan. Kualiti guru yang berketerampilan sangat penting dalam memastikan proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan berkesan, sekaligus dapat membantu mencapai aspirasi murid dalam aspek pengetahuan dan kemahiran berfikir. Bila aspirasi murid yang tercapai iaitu penguasaan pengetahuan murid, iaitu guru yang berketerampilan memiliki kecekapan dan kemampuan dalam menyampaikan ilmu untuk meningkatkan pengetahuan murid, iaitu dengan yang pertama, penguasaan ilmu yang tinggi.
guru yang memiliki pengetahuan mendalam dalam subjek seperti matematik, sains, sejarah, geografi, seni dan muzik dapat membimbing murid dengan lebih berkesan. Yang kedua, penyesuaian pengajaran berdasarkan keperluan murid. Setiap murid ni, dia mempunyai tahap pembelajaran yang berbeza. Oleh itu, guru yang berketerampilan mampu mengadaptasi strategi pengajaran seperti penggunaan bahan bantu mengajar interaktif untuk memastikan semua murid dapat menguasai pelajaran. Seterusnya, pemilihan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang tepat dengan menggunakan teknik-teknik yang menarik minat murid mampu memberi impak positif dan meningkatkan tahap pencapaian mereka. Aspirasi murid yang kedua iaitu dapat meningkatkan kemahiran berfikir murid. Selain pengetahuan, murid juga perlu menguasai kemahiran kognitif seperti pemikiran kritis, kreatif dan futuristik. Pemikiran futuristik ini mampu melahirkan generasi yang boleh berfikir secara kritis dan kreatif, menyelesaikan masalah berdasarkan pengetahuan sedia ada dan pengalaman baru untuk menghadapi cabaran abad yang ke-21. Yang pertamanya, guru boleh menggunakan teknik soal jawab yang mencabar minda murid, iaitu dengan guru mengemukakan soalan yang memerlukan murid berfikir secara mendalam, membuat analisis dan mengemukakan hujah yang bernas. Yang kedua, guru juga boleh menerapkan pembelajaran berasaskan penyelesaian masalah dengan memberikan murid kajian kes atau projek yang memerlukan mereka menggunakan kemahiran berfikir untuk menyelesaikan masalah. Contohnya dalam subjek sains, murid boleh menjalankan eksperimen dan menganalisis data untuk mencari penyelesaian kepada sesuatu isu. Seterusnya, aspirasi sistem pendidikan negara yang tercapai. Kualiti guru yang berketerampilan sangat penting dalam memastikan proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan berkesan dalam mencapai aspirasi pendidikan negara dalam aspek kualiti. Guru memainkan peranan yang penting dalam membantu meningkatkan kualiti pendidikan di Malaysia. Seterusnya, aspirasi pendidikan negara dari aspek kualiti. Pertamanya, dapat menjamin pengajaran yang efektif dan berimpak tinggi. Guru yang berketerampilan mampu menyampaikan ilmu dengan jelas, menarik dan berkesan dengan menggunakan pelbagai strategi pengajaran moden. Mereka mengaplikasikan kaedah pengajaran interaktif, teknologi, pendidikan dan pendekatan yang sesuai dengan keperluan pelajar sejajar dengan maklumat dan sistem pendidikan negara untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran. Yang kedua, dengan memperkasakan pendidikan interaktif dan holistik. Sistem pendidikan berkualiti memastikan akses pendidikan kepada semua golongan termasuk pelajar berkeperluan khas dan mereka yang kurang berkemampuan. Guru yang berketerampilan berupaya menangani keperluan pelajar secara individu, memastikan pendidikan bersifat inklusif dan tidak meminggirkan mana-mana pihak. Sejajar dengan konsep education for all yang ditekankan dalam aspirasi pendidikan negara. Kesimpulan bagi peranan kualiti guru yang berketerampilan dalam mencapai aspirasi murid dan aspirasi pendidikan negara. Kualiti guru yang berketerampilan memainkan peranan utama dalam bentuk generasi murid yang berilmu dan berfikir secara kritis serta kreatif dan mencapai aspirasi kualiti pendidikan negara. Justru itu, guru hendaklah bersedia untuk mengubah paradigma dan sikap seiring dengan pembangunan profesionalisme berterusan bagi menjamin keterampilan yang tinggi selari dengan peredaran masa dan perkembangan teknologi. Hal ini supaya semua murid di Malaysia mendapatkan kualiti pendidikan setaraf dengan pendidikan antarabangsa. Kualiti guru yang seterusnya ialah berakhlak mulia. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, akhlak didefinisikan sebagai kelakuan atau tabiat, manakala mulia pula bermaksud tinggi atau terhormat. Ciri guru yang berakhlak mulia semasa proses pengajaran dan pembelajaran ialah guru yang ikhlas dalam mengajar murid tanpa mengharapkan sebarang bentuk balasan, terutamanya dalam bentuk pemberian. Contohnya, guru tidak mengharapkan sebarang balasan seperti hadiah
hadiah-hadiah yang mewah semasa Hari Guru, kerana guru memang tugasnya adalah untuk mendidik anak-anak semasa sesi pengajaran dan pembelajaran tanpa mengharapkan sebarang balasan. Yang kedua, guru yang berakhlak mulia juga akan memberi sokongan dan juga dorongan kepada murid di dalam kelas. Contohnya, apabila murid menjawab soalan di hadapan dengan betul, guru boleh memberi pujian seperti bagusnya, pandailah awak, dan boleh juga memberi hadiah sebagai ganjaran seperti gula-gula ataupun alat tulis supaya murid berasa lebih bersemangat untuk menjawab soalan pada kelas-kelas akan datang. Yang ketiga, guru yang berakhlak mulia akan menegur murid dengan baik. Contohnya, guru akan menegur murid dengan menggunakan intonasi dan nada yang lembut supaya tidak menjatuhkan maruah murid di hadapan murid yang lain. Dan murid juga akan tergerak hati untuk berubah mengikut apa yang guru itu katakan. Kesan terhadap proses pengajaran dan pembelajaran sekiranya guru tersebut berakhlak mulia ialah dapat melahirkan persekitaran pembelajaran yang efektif kerana guru sentiasa menerapkan nilai-nilai kesopanan dalam bilik darjah dan secara tidak langsung proses pembelajaran pun akan menjadi lebih berkesan. Yang kedua, dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang positif kerana apabila guru sentiasa melayan murid dengan baik, murid pun akan berasa selesa dengan guru dan sentiasa ingin menyertai segala aktiviti yang dilakukan semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya, apakah kesan guru berakhlak mulia terhadap murid? Kesannya ialah murid dia akan menjadikan guru sebagai suri teladan. Teori pembelajaran sosial yang yang dilakukan oleh Bandura, dia mengatakan bahawa pembelajaran boleh berlaku melalui pemerhatian, peniruan dan pemodelan tingkah laku. Jadi guru ni merupakan salah seorang insan yang sering meluangkan masa dengan murid. Jadi secara tak langsung, murid dia akan meniru tingkah laku guru sedikit demi sedikit. Jadi apabila guru menunjukkan akhlak yang baik, contohnya membuang sampah di dalam tong sampah, menggunakan kata-kata yang sopan, murid ni secara tak langsung dia akan memandang tinggi kepada guru dan menjadikan guru sebagai suri teladan mereka. Contohnya, apabila guru tu bersifat penyayang, murid pun secara tidak langsung dapat memupuk sikap penyayang dalam diri dan ianya merupakan salah satu daripada aspirasi murid dalam aspek etika dan rohani. Kesan yang ketiga ialah dapat membangun modal insan yang seimbang. Hal ini selari dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang ingin melahirkan insan yang seimbang dari segi jari iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek. Guru yang berakhlak mulia akan menyebabkan aspirasi pendidikan dari aspek equity dapat dicapai sebab guru yang berakhlak mulia ni dia akan cuba sedaya upaya dia untuk bantu setiap murid untuk bangunkan potensi yang terdapat dalam diri mereka supaya dengan cara memastikan murid-murid ni dapat akses kepada bahan pembelajaran dan juga bimbingan yang terbaik. Buktinya, menurut Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2023, sekolah yang mengamalkan pendekatan equity dalam pendidikan ini, dia berjaya untuk meningkatkan kadar kehadiran murid yang datang daripada keluarga B40 sebanyak 25%. Dan laporan PISA pada tahun 2022 juga menunjukkan bahawa negara yang mempunyai sistem pendidikan yang adil dan saksama merekodkan pencapaian akademik yang lebih tinggi dalam kalangan sesama murid tanpa jurang ketara antara murid bandar dan juga murid luar bandar. Kualiti guru yang lain ialah bersifat terbuka. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, definisi bagi terbuka ialah tidak tertutup atau luas.
Antara ciri guru yang bersifat terbuka semasa proses pengajaran dan pembelajaran ialah guru tersebut dapat menyesuaikan diri dengan kadar kemampuan murid dan memahami perbezaan kemampuan setiap murid. Hal ini kerana menurut teori multiple intelligences, terdapat pelbagai gaya pembelajaran yang digunakan dan sesuai dengan setiap murid di dalam dunia ini. Contohnya, visual, auditory, dan kinestetik. Oleh itu, guru mestilah mampu menyesuaikan diri dengan setiap gaya pembelajaran supaya tiada murid yang tertinggal semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua, guru boleh mendedahkan pelajar dengan pembelajaran berunsurkan teknologi semasa. Contohnya, guru boleh mengintegrasikan penggunaan aplikasi seperti Google Meet, Google Classroom ataupun menggunakan ChatGPT untuk mencari maklumat-maklumat bagi sesi pembelajaran supaya murid-murid ni dapat mencari maklumat dengan mudah dan pada masa yang cepat. Hal ini secara tidak langsung um, dapat mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan murid dalam bidang teknologi yang seperti yang dinyatakan dalam aspirasi murid dalam aspek pengetahuan. Ciri guru bersifat terbuka semasa proses pengajaran dan pembelajaran yang lain ialah guru tidak mengamalkan sikap berat sebelah. Hal ini kerana guru perlulah bersifat terbuka semasa pembelajaran supaya kerana murid-murid ni dia terdiri daripada latar belakang yang berbeza-beza, datang daripada terdapat pelbagai jenis budaya, agama dan bangsa. Jadi kelainan-kelainan ini tidak boleh menjadi sebab guru untuk membeza-bezakan layanan guru terhadap setiap murid kerana semua murid adalah sama. Jadi guru sepatutnya tidak mengamalkan sikap pilih kasih dan melayan murid secara sama rata. Jadi tidak akan berlaku racism ataupun layanan yang berbeza-beza terhadap semua murid dan secara tak langsung dapat memupuk perpaduan dalam diri murid dan yang terkandung dalam dalam aspirasi murid dalam aspek identiti nasional. Seterusnya, perpaduan dapat dipupuk dalam diri murid dan akan menyebabkan semangat patriotik juga dapat tertanam dalam diri murid dan secara tak langsung dapat mencapai aspirasi murid dalam aspek identiti nasional. Antara kesan guru bersikap terbuka terhadap proses pengajaran dan pembelajaran ialah proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar kerana berlakunya toleransi. Hal ini kerana menurut teori sosio-budaya Vygotsky, pembelajaran ini dia berlaku melalui interaksi sosial. Jadi contohnya apabila guru ni yang bersikap terbuka, dia akan berinteraksi dengan semua murid tanpa memberi dengan layanan yang sama. Jadi secara tak langsung murid-murid ni dia akan menghargai dan memahami dan menghargai perbezaan yang terdapat di antara mereka dan wujudlah toleransi di antara mereka. Dan kesannya, proses pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih lancar kerana terdapat persefahaman di antara mereka. Yang seterusnya, proses pengajaran dan pembelajaran akan menjadi interaktif sekiranya guru mengamalkan sikap terbuka. Hal ini kerana guru yang bersikap terbuka akan menyebabkan murid-murid ni rasa seronok dalam kelas tu dan murid pun akan cenderung untuk menjadi lebih berani dan lebih aktif apabila guru bertanya soalan dan secara tak langsung dapat memupuk minat murid dalam mempelajari subjek yang diajarkan oleh guru tersebut dan menjadikan
pengajaran dan pembelajaran itu menjadi lebih interaktif. Seterusnya, kesan guru bersikap terbuka terhadap murid ialah murid ni dia tak akan berasa macam dia ni terpinggir dalam kelas, sebab guru yang bersikap terbuka ni dia tak akan pilih kasih ataupun berat sebelah terhadap sesetengah murid sahaja. Jadi secara tak langsung semua murid dalam kelas ni dia akan berasa terlibatlah dalam aktiviti pembelajaran yang sedang dijalankan. Kesan yang kedua, murid ni dia akan memiliki pemikiran yang lebih positif. Hal ini kerana menurut kajian dalam psikologi positif, murid yang berada dalam persekitaran yang positif ni, dia akan menjadi seorang yang optimis. Contohnya, murid ni dia akan dia berani untuk cuba jawab soalan yang dia tak tahu pun jawapan tu betul ke tak, tapi pada masa yang sama dia tak takut untuk gagal. Selain itu, murid ni juga dia pandai untuk mengawal emosi dia, seperti mana yang terkandung dalam aspirasi murid dalam aspek kemahiran memimpin. Selain itu, murid juga akan saling menghormati kepelbagaian agama masing-masing. Hal ini penting sebab Malaysia merupakan negara yang memiliki kepelbagaian budaya dan agama. Jadi, seperti dalam rajah yang saya letakkan di situ, cartapai tersebut menunjukkan antara agama-agama yang terdapat di Malaysia yang paling banyak majoritinya adalah Islam, diikuti dengan Buddha, Kristian dan Hindu. Apabila murid saling menghormati kepelbagaian agama antara sesama murid, murid-murid ini akan dapat mewujudkan perpaduan dan mengeratkan hubungan antara mereka. Guru yang bersikap terbuka akan menyebabkan aspirasi pendidikan dalam aspek akses dapat dicapai sebab guru yang bersikap terbuka ni akan membantu murid luar bandar ataupun murid yang berkeperluan khas untuk mendapatkan akses kepada pendidikan yang berkualiti melalui teknik pengajaran yang fleksibel. Punca guru-guru melakukan perkara ini sebab mereka faham dan menerima perbezaan kemampuan setiap murid dan memberikan bimbingan mengikut keperluan individu tersebut. Buktinya, menurut kajian yang dilakukan oleh World Bank pada tahun 2023, guru yang bersikap terbuka dan mengamalkan kaedah pengajaran fleksibel dapat meningkatkan kadar pemahaman pelajar sebanyak 25%. Dan menurut laporan KPM pada tahun 2022, penggunaan teknologi dalam pengajaran juga telah meningkatkan kadar literasi kadar literasi digital dalam kalangan murid luar bandar sebanyak 30%. Baiklah, ciri khasiat guru berkualiti yang seterusnya ialah guru yang penyayang. Penyayang bermaksud orang yang mempunyai sifat belas kasihan terhadap makhluk lain. Jadi, antara contoh sikap guru yang penyayang ialah tidak memilih kasih antara murid yang mempunyai jurang kepandaian, mengambil berat, berbudi bahasa dan lain-lain. Baiklah, apakah kesan sifat guru tersebut kepada proses pengajaran dan pembelajaran? Antara kesannya ialah dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang selamat dan selesa di mana murid akan berasa dihargai, meningkatkan motivasi murid untuk belajar serta mewujudkan hubungan yang harmoni antara guru dan murid. Sikap guru yang penyayang dapat mencapai aspirasi murid dari segi aspek etika dan kerohanian di mana guru yang penyayang dapat membentuk individu penyayang yang dapat menyumbang kepada kesejahteraan komuniti dan negara. Sebagai kesimpulannya, guru yang mempunyai sifat penyayang seperti tidak memilih kasih antara murid yang mempunyai jurang kepandaian, simpati, berbudi bahasa dan sebagainya, ianya dapat memberikan suasana pembelajaran yang selamat dan selesa dan murid juga tidak
tidak takut untuk bertanyakan soalan kerana mereka lebih yakin dengan guru yang mempunyai sifat penyayang tersebut. Kerana guru yang mempunyai sifat penyayang ini terlihat baik di mata para pelajar. Jadi sekaligus hal tersebut dapat mencapai aspirasi murid dari segi etika dan kerohanian, di mana sifat penyayang guru itu akan menjadi inspirasi kepada murid-murid, di mana murid-murid akan menjadikan guru tersebut sebagai contoh teladan yang baik dan sifat penyayang tersebut akan diikuti oleh murid kerana guru yang membawa perwatakan yang baik akan memberikan contoh teladan yang baik kepada muridnya. Ciri sasiah guru berkualiti yang seterusnya ialah guru yang berdedikasi. Jadi, dedikasi ini dapat didefinisikan sebagai pengabdian diri, masa dan lain-lain sepenuhnya kepada sesuatu tujuan tertentu. Jadi, antara contoh sikap guru yang berdedikasi ialah mempunyai sikap dedikasi yang tinggi dan komited terhadap tugasnya sebagai seorang pendidik, di mana seseorang guru itu tidak akan mudah berputus asa untuk membimbing dan mengajar anak muridnya sehingga murid itu pandai dalam mata pelajaran yang diajari oleh guru tersebut. Sebagai contoh, mata pelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Jadi, antara kesan sifat guru tersebut kepada proses pengajaran dan pembelajaran ialah hal tersebut dapat meningkatkan kualiti pengajaran di mana murid akan dapat memahami sesuatu topik dengan lebih mudah kerana guru yang mempunyai sifat dedikasi akan sentiasa mencari jalan untuk mencipta strategi pengajaran yang terbaik dalam meningkatkan kefahaman muridnya. Sikap guru yang berdedikasi tersebut dapat mencapai aspirasi murid dari segi aspek kemahiran demi bahasa kerana seseorang guru yang berdedikasi tidak pernah jemu untuk mengajar muridnya sehingga muridnya mencapai kefasihan dalam berbahasa Melayu dan berbahasa Inggeris, di mana kedua-dua subjek tersebut merupakan antara subjek teras yang diajar oleh kebanyakan guru. Sebagai kesimpulannya, guru yang mempunyai sifat dedikasi iaitu sifat yang tidak pernah jemu untuk mendidik dan membimbing murid sehingga pandai akan meningkatkan kualiti pemahaman murid tentang perkara yang diajar oleh guru tersebut semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Kerana guru yang mempunyai sifat dedikasi akan mencari jalan penyelesaian dan mencipta pelbagai strategi untuk memastikan anak muridnya memahami apa yang diajar oleh beliau sekurang-kurangnya pada tahap minimum dalam mata pelajaran tersebut. Oleh itu, hal tersebut secara tidak langsung telah mencapai aspirasi murid dalam kemahiran diri bahasa. Kerana apabila murid tersebut tidak fasih dalam berbahasa Melayu dan berbahasa Inggeris, guru yang mempunyai sifat dedikasi ini akan membimbing murid tersebut sehingga murid tersebut mencapai tahap kefasihan yang minimum dalam subjek tersebut. Jadi, sifat guru tersebut dapat membantu untuk mencapai aspirasi murid dalam kemahiran diri bahasa. Ciri sasiah guru berkualiti yang seterusnya ialah guru yang bertanggungjawab dan amanah. Bertanggungjawab bermaksud menanggung segala-galanya terhadap sesuatu perkara, manakala amanah pula bermaksud sesuatu perkara yang diamanatkan kepada orang yang dipercayai. Antara contoh sikap guru yang bertanggungjawab dan amanah ialah sentiasa memastikan tugas dilaksanakan dengan sebaik mungkin dengan penuh tanggungjawab serta amanah dalam tugas, di mana seseorang guru itu sentiasa memastikan setiap ilmu yang diajar adalah tepat, sahih dan sesuai dengan tahap pemahaman murid. Antara kesan sikap guru tersebut kepada proses pengajaran dan pembelajaran ialah apabila guru menunjukkan sikap bertanggungjawab dan amanah, murid akan lebih menghormati dan mempercayai mereka. Oleh itu, kepercayaan tersebut akan memudahkan murid untuk menerima bimbingan dan nasihat daripada guru, sekaligus meningkatkan keberkesanan dalam pembelajaran. Oleh itu, sikap guru yang bertanggungjawab dan amanah
dapat mencapai aspirasi murid dari segi aspek pengetahuan kerana guru telah menjalankan amanahnya untuk menyampaikan ilmu pengetahuan kepada muridnya serta telah memberikan komitmen terhadap tugasnya untuk membantu murid yang memerlukan bimbingan tambahan dan memastikan tiada murid yang tercecer dalam pelajaran. Sebagai kesimpulannya, guru yang bertanggungjawab dan amanah telah membina kepercayaan dalam kalangan murid untuk mempercayai ilmu yang diajar oleh guru semasa sesi pengajaran dan pembelajaran kerana sikap yang ditonjolkan oleh guru tersebut iaitu sikap bertanggungjawab dan amanah seperti sikap guru yang sanggup untuk mengajar murid walaupun guru tersebut dalam keadaan yang sibuk. Jadi hal tersebut telah menjentik hati anak murid untuk mempercayai ilmu yang diajar oleh guru tersebut. Oleh itu, hal tersebut secara tidak langsung telah mencapai aspirasi murid dari aspek pengetahuan kerana apabila murid telah mempercayai ilmu yang diajar oleh guru tersebut, hal tersebut secara tidak langsung telah menambahkan ilmu pengetahuan yang baru kepada murid-murid tersebut. Baiklah, yang berikut merupakan rujukan kumpulan kami. Ini juga merupakan rujukan kami. Dan yang ini pula merupakan rujukan kami yang seterusnya. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.